dengan 14 peniaga di sini. Himpunan Syamsidar yang mensasarkan sejuta peserta siang tadi hanya mampu mengumpulkan 45,000 orang di Stadium Merdeka walaupun kanak-kanak diheret bersama dalam perhimpunan itu. Himpunan yang diadakan di bawah pengawasan Akta Perhimpunan Aman 2012 bagaimanapun banyak dibantu oleh kejayaan polis mengawal keadaan. Peserta perhimpunan mula memasuki Stadium Merdeka sebaik dibuka jam 12.30 hari. Kebanyakannya berarak dari pelbagai lokasi di ibu negara sebelum ke stadium. Perhimpunan bermula tepat jam 2 petang dan berakhir jam 5 petang tanpa sebarang kekecohan. Perhimpunan ini yang antara lain dipanggil Himpunan Syamsidar bertujuan membantah isteri timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali iaitu Syamsidar Taharin dipanggil sebagai saksi defendant untuk memberi keterangan di mahkamah. Syamsidar adalah salah seorang saksi utama dalam kes saman fitnah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bekas rakan karibnya Datuk S. Nalakarupan terhadap petikan ringkasnya yang disiarkan utusan Malaysia pada 20 Mac lalu berkaitan perilaku Datuk Seri Anwar.